setiap pagi kita nak melangkah pergi kerja, kita masuk dalam kenderaan ataupun kita sampai dekat meja tempat kita bekerja ataupun apa sahaja urusan yang kita nak buat, jangan lupa untuk baca doa ni. Ringkas sangat, paling ringkas, boleh jadi zikir. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kita ulang kembali. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, permudahkan segala urusanku. Jangan susahkan urusanku ya Allah. Engkaulah Tuhan Maha kesempurnaan, Maha yang menyempurnakan segala kebaikan. Sebab itu setiap kali kita nak keluar rumah, kita minta Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, apa sahajalah. Dan sebenarnya apa sahaja yang kita nak buat bermula daripada mindset kita. Kalau kita minta kepada Allah, Allah bagi mudah, Allah bagi lapang segala urusan, perjalanan kita akan mencapai matlamat yang Allah Ta'ala redha. InsyaAllah segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalkan, pasti mustajab.